Sekejap aku pakai 2 clip hook ni dekat bonet aku. Masukkan barang dekat bonet aku yang kecil tu, dah senang dah. Untuk korang yang tak tahu, certain kereta hatchback ni, dekat bahagian bonet dia tu ada papan yang tutup ruang bonet dan juga ruang pemandu belakang. Dan untuk model-model yang lama, papan ni dia tak naik bila kita buka bonet tu. Jadi bila kita nak masukkan barang tu, papan ni tak naik, dia memang susah sikit lah. Kita kena naikkan secara manual. Jadi aku DIY sendiri dengan pakai 2 clip hook daripada Azia ni. Aku pasang dekat Myvi aku. Clip hook ni longgar sebab dia daripada Azia. Tapi solution untuk aku settlekan masalah ni, aku pakai double tape letak dekat clip hook tu. Jadi bila sangkut, dia lekat dan ketat. Tapi make sure korang kena decide betul-betul location nak letak clip hook ni. Bagi sama rata kiri dan kanan. Untuk bahagian tali pula, aku pakai tali kasut yang ada ekstra dekat rumah aku tu. And then tali tu aku akan sangkutkan dekat papan tu punya rubber. Cari bahagian yang dia boleh sangkut. Dan bila buka bonet tu, papan tu naik sekali. Ukuran tu kena make sure sama kiri dan kanan supaya dia naik sekata. Jadi bila dah siap, macam ginilah cara dia. Korang make sure kemaskan tali kasut tu supaya tak ada tali ekstra yang terkeluar. Jadi lepas ni bila nak buka bonet tu, senanglah nak masukkan barang dekat dalam bonet sebab papan tina cover tu dia ternaik sekali. Kepada pengguna kereta hatchback kat luar sana, korang hadapi situasi yang sama macam aku ke? Nanti kalau korang nak dapatkan barang ni, korang tengok dekat beg kuning kat bawah, check sementara stok masih ada.